Yang lebih penting ialah mati, bukan hidup. Sebab apa mati lebih penting? Mati lebih penting daripada hidup. Kenapa? Pas mati, Ha? tiada lagi amalan Itulah selepas kehidupan yang sebenar. Oh, mati itu kehidupan yang sebenar. Tak, seolah dia bukan selepas mati, mati. Antara mati dengan hidup, mati lebih penting daripada hidup. Bukan selepas mati. Selepas mati, pasti dah lebih penting. Soalannya, antara mati dengan hidup, mana lebih penting? Mati. Kenapa mati lebih penting? Bersedia, kita bersedia. Ha? Kita bersedia. Sebab innamal a'malu bil khawatim. Yang dikira amalan masa mati. Pentingnya masa mati tu. Kan Nabi kata ada orang buat amalan ahli syurga berpuluh tahun. Tapi dekat-dekat nak mati, dia tukar amalan ahli neraka. Masa tu dia mati. Masuk neraka. Dan ada orang terbalik. Sepanjang masa melakukan amalan ahli neraka. Tak solat, rasuah, menipu. Tapi di hujung kehidupan dia bertobat. Masa tu mati. Yang dikira yang mana? Sebab tu yang mati lebih penting daripada hidup. Sebab tu Allah sebut mati dulu.